WHO menganggarkan 37% wanita yang mengandung akan mengalami anemia. Sebab semasa mengandung, peningkatan volume plasma secara mendadak menyebabkan hemodilution, iaitu kecairan darah sedikit, dan keperluan iron bertambah. Apa simptom-simptom anemia? Antaranya ibu akan rasa cepat penat, rasa berdebar-debar, rasa lelah, letih terutama ketika melakukan kerja-kerja yang berat, dan juga akan rasa kepala ringan. Macam mana doktor diagnose anemia adalah dengan cara mengambil darah full blood count untuk melihat HB level dan juga hematocrit level. Kalau HB level dah rendah, doktor akan melihat lebih lanjut untuk melihat volume dan juga color MCHC. So, antara punca-punca anemia adalah yang pertama, iron deficiency anemia. Ini adalah punca yang paling biasa berlaku dalam kalangan ibu mengandung. Atas sebab hemodilution yang berlaku ketika pregnancy, disarankan untuk semua ibu mengandung mengambil vitamin tambah darah ketika tahu mengandung lagi. Doktor akan menilai dari masa ke semasa jika perlukan vitamin yang berbeza lah. Biasanya kita akan start dengan albumin, iaitu vitamin darah yang ada iron yang lebih rendah. Lepas tu doktor akan tambah ke jenis-jenis yang lain mengikut keadaan hemoglobin waktu tu. Antara punca lain adalah disebabkan kekurangan folic acid. Sebab itu ibu mengandung digalakkan untuk mengambil folic acid dari awal mengandung untuk elakkan anemia dan juga kecacatan saraf baby. Kalau dengan pengambilan vitamin seperti vitamin tambah darah dan juga vitamin folic acid tak membantu peningkatan hemoglobin, doktor akan buat siasatan lebih lanjut untuk pastikan bukan penyakit genetik lah seperti thalassemia, sickle cell anemia dan penyakit-penyakit darah yang lain. Apa komplikasi yang boleh berlaku kalau ibu mengalami anemia yang sangat teruk? Antaranya pembesaran baby tak berlaku dengan baik yang kita panggil fetal growth restriction dan menyebabkan low birth weight, berat baby yang sangat rendah ketika lahir. Boleh juga menyebabkan pramatang, kelahiran pramatang dan juga stillbirth di mana baby tidak hidup ketika dilahirkan. Ibu-ibu ada apa-apa soalan tentang kehamilan, boleh datang ke klinik UNI Klinik Seksyen 13 Shah Alam.